Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ni kami ada sebiji wajah lagi ya. Kereta ni datang nak buat leaking, tapi tiba-tiba owner minta suruh overhaul balik kereta ni lah. Sebab kereta pun under power. Jadi jom tengok kereta dulu. Okey, kereta kami enjin sudah keluar. Tak sempat nak buat video. Jadi enjin base semua kita sudah cuci lah. Dah boleh nampak. Sudah cuci, dah masuk garage. Wiring nanti kita kena kemas lah. Okey, ni dia punya enjin seketul lah. Kami baru nak kecai. Condition dia punya macam ni lah. Engine tak power, compression tak cantik. So kita buat balik engine ni. Guys, barang tengah kecai. Dah boleh nampak sini thermostat. Betul-betul hebat punya thermostat lah guys. Tengok condition dia macam mana. Aduh. Okay guys, siapa-siapa nak belajar kerja tolonglah, kena belajar screw engine dulu. Baru boleh belajar benda-benda lain. Pasal apa? Ini skru panjang ni kalau nak pasang dekat water pump, yang bahagian 3 side ni je. Kalau dekat sini dia kalau pasang yang skru panjang ni, dia boleh jadi makan trade dekat blok tau, tengok. Sudah sangkut. Sebab saya buka tadi semua terbalik. Sepatutnya yang skru kecil ni baru ada dekat sini. Macam ni baru betul. Semua dah terbalik. Tolonglah guys. Buat kita orang buat hati-hati sikit lah. Guys, dah sendiri tengoklah dalam. Tengok. Oh yo. Kat sini pun tengok. Macam mana guys. Banyak kuat goyang guys. Okay? Tak boleh lah. Okay guys, anda boleh nampak sini dia punya oil pump filter sana. Itu pasal lah selalu cakap gam semua jangan taruh banyak-banyak dekat hose air ke apa ke. Semua pun main gam, semua ada pasir. Macam mana enjin boleh cantik. Macam ni lah jadi rosak. Ni item kena jaga guys. Okay, barang semua sudah kecai ya. Barang-barang ni semua sudah kecai. Okay, lepas ni kita hantar machinery dulu. Barang-barang semua ni cuci, hantar machinery. Lepas tu sambung video lagi. Guys, dalam lubang ni anda boleh nampak sini guys. Apa benda guys ni? Banyak sangat guys. Terus lah. Okey, ini dia punya gearbox. Ni tengok dia punya sensor output dengan input bertakung minyak ni. Memang bertakung minyak. So jadi gearbox ni pun saya tengok tak pernah dia orang belah dua lah. Sebab saya kena overhaul balik kereta gearbox ni. Nak tukar dia punya clutch pad apa semua. Kita kena belah dua lah. Belah dua gearbox ni kita semua kena buat balik. Lepas tu flywheel OC apa semua ada leaking lah. Jadi tengok ini dia punya auto converter. Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Okey, hari ni kami bermula nak pasang enjin lah. Barang-barang enjin semua kita dah hantar machinery dah, semua dah sedia dah. Ni piston semua kita sudah tukar. Sekarang kita bermula nak pasang water jacket water jacket copper. Blok semua kita dah spray warna hitam. Semua pun dah ribut tengok berkilat-kilat ni. Semua dah ribut. Jom kita pasang water jacket dulu. Okey, kami crankshaft semua sudah polish anda boleh nampak sini. Boleh masuk. Ni kita sekarang buat set fitting lah semua ni. Ikat tok dulu. Okey. Fitting cantik guys. Halus dia pusing. Tangan pula tak kuat. Guys, steering semua baru Kita pakai NPR Japan Made in Japan. Brand NPR. Piston pun sama juga. ART Japan. Anda boleh nampak sini. Dia dah tulis Japan. ART Japan. Okey, piston 4 biji baru Semua dah masuk. Size 50 Dah upgrade besar sikit. Okey. Kita head sudah pasang Dah boleh nampak sini head dalam. Ni housing thermostat. Thermostat kita pakai Mitsubishi. Lepas tu water pipe. Water jacket semua kita pakai copper. Macam ni lah. Yang bahagian depan pun kita pakai copper juga. Okey, timing belt kami pakai Gaido Dah boleh nampak sini timing belt Gaido. Tengok dalam semua kita pakai water jacket copper juga. 35mm ni. Macam ni lah. Yang ni timing low cover kita ganti juga timing low cover ni. Tengok. Original quality guys. Okay guys. Gearbox. Gearbox ni kita sudah overhaul tukar dia punya clutch pad, dalam dia punya filter, o-ring apa semua, Solonic semua sudah service. Kami dah siap overhaul. Gearbox kita bagi 1 tahun warranty Okay, hari ni nak bagi tahu Okay, nak buat gearbox mounting punya thread anda boleh nampak sini dalam. Semua thread sudah licin guys. So jadi you tengok
Ha. Yang ni pun tengok. Semua boleh masuk macam ni, longgar-longgar je. Yang ni pun sama. So jadi saya mau buat trade lah. Dia memang tak tangkap. Sebab dulu dia orang buat, memang sudah rosakkan dia punya trade lah. Jadi kita hari ni nak buat tag balik lah. Ni dia punya barang-barang ni. Kita kena buat dia punya tag balik ni. 3 trade. Okay, ni kita punya tab lah ni. Kita mau buat. Okay, tengok guys. Berapa cantik dia sudah buat. Lepas tu kita pakai coil spring. Kasih lock dekat sini lah. Dah settle. Ni dia punya tab guys. Tengok, boleh masuk. Okay, tab kita sudah masuk. Sekarang kita pasang skru lah. Dah boleh nampak sini. Tengok guys. Berapa cantik dia boleh masuk. So, jadi tak payah pening kepala. Ini 10 tahun pun tak akan rosak ya. Boleh tahan. Semua pun sudah ada coil spring lah. Lepas ni tak ada masalah lah. Cantik juga kita boleh pasang tengok. Tak ada keluar. Okay. Engine. Kami sudah masuk dalam engine bay ya. Engine sudah naik. Sekarang kita tengah buat wiring ya. Kami buat wiring kemas-kemas dulu lah. Sebab banyak soket yang pecah-pecah. So kita ada pakai coil plug K20. Jadi kita buat sekali lah dia punya wiring. Sekali kita buat dia punya wiring. Lepas tu anda boleh nampak sini. Ni. Dia punya soket lah. Crank sensor soket kita tukar baru lah. Original. Original guys. Tu tengok. Kita tak ada potong wire lah. Kita pakai balik wire dia. Sebab soket lama dia. Ni soket lama dia. Dah pecah, dah reput. Banyak lah soket-soket macam ni. Ni. Ni cam sensor soket. Tengok tak? Tengok semua pecah dah ni. Tinggal macam ni saja. Banyak lah soket-soket. Lepas tu tengok. Gearbox auto converter soket. Ni pun sama. Pecah. Banyak lah. Ada mau buat. Ni. Parking switch soket. Jadi soket-soket semua kita tukar lah. Kita tak ada potong wire guys. Kami semua tukar saja. So, waft cover kita sudah bagi kasar. Spray kasar ni. Memang lawa lah. Ice creator pakai Photo One kita sudah tukar. Gearbox pun semua dah cantik. Tengok. Kita dah buat thread. Kita ikat skru semua ngam-ngam. Cun-cun dah boleh buat. Yang ni soket stepper motor lah. Ini pun tengok. Dia ada 6 wire. Ini pun kami tukar baru lah. Banyak soket-soket kita tukar. Tengok. Berapa banyak. Besar-besar semua kita tukar. Lepas tu auto gear cable lah. Auto gear cable dia punya bush. Tengok. Dia punya bush sudah rosak. Jadi saya akan nak ganti dia punya bush. Nak masuk dekat sini. Jadi saya buat. Okay. Kereta semua dah siap lah. Wiring soket semua kita sudah buat. Semua soket-soket semua kita sudah tukar. Anda boleh nampak. Semua pun baru. Okay, lepas tu grounding cable lah. Grounding cable 5 point lah. Atas ada 4, yang bawah kita ada tambah dia 1. Anda boleh nampak, ni bawah 1. So jadi kita ada pakai Intec Mushroom lah. Intec Mushroom. Lepas tu coil plug K20. Upcut punya barang. Japan. Denso Japan lah. Okay. Buff cover semua kita sudah spray kasar. Samco. Radiator kita pakai baru, double layer. Full coolant lah. Kereta ni kita pakai full coolant. Okay, power steering pump semua kita sudah buat repair gate. Okay. Minyak brake semua kita sudah flashing. Minyak kita pakai .4. Semua dah flashing. Lepas tu aspirator Photo One yang kita pakai besi. So kita boleh hidupkan enjin lah. Start. Alhamdulillah sekali hidup lah. Anda boleh nampak sini. Okay guys, jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.